Okey, untuk first customer kita ni Toyota Altis, dia request untuk buat service maintenance. Again, oil filter, minyak enjin kita menggunakan minyak Manol 5W30. Customer ni ada add-on engine cleaner. Sekarang ni kita dah buang minyak enjin daripada drainage untuk oil filter. Kita boleh tengok condition oil filter dia sangatlah teruk dan hitam. Kita akan buang sini, kita akan tukar yang baru. Okay, kereta ni kita menggunakan minyak Manol. Ni kita akan buat ngecek leveling tukatan minyak. Aku sebutlah macam servis, untuk servis maintenance ni kita akan cek sekali tayar pressure. Kita akan cek tayar pressure untuk spek yang ditentukan. Okay, dalam nama kita cek condition angin tayar, kita akan cek condition physical tayar untuk tahun 2024. Dan physicalnya lah ada crack ke, atau ada paku yang tercucuk di situ, kita akan full check. Okay, untuk service maintenance ni juga kita akan check condition physical brake pad secara visual lah. Kalau perlu kita akan info kepada customer, dan condition permukaan disk, kiranya ada bengkok dan gelong kita akan rimat kepada customer, kiranya perlu tukar. Kita akan check bahagian depan, dan dalam sama kita akan check juga condition yang di bahagian belakang. Nampaknya semua conditionnya dalam keadaan yang baik dan boleh diguna pakai. So bila kalau kita dah check kat atas, so kita boleh dalam sama kita boleh checkkan sekali untuk customer condition absorber dia kiri dan kanan, bahagian belakang. Untuk kereta ni condition dia tiada leaking, masih boleh dipakai. Dan kita akan pergi ke bahagian bawah, checkkan sekali untuk customer ada apa-apa yang belakang rosakan ke. Kita checkkan dia punya absorber kiri kanan, dan apa-apa yang pelik lah di bahagian kereta ni. Sekiranya ada, kita akan info kepada customer. So mana-mana customer yang masih mencari pusat servis kenderaan, actually kereta, bolehlah kontak kami di Tri Garage. Kami beroperasi pada hari Isnin hingga Sabtu, bermula jam 9 pagi hingga 6 petang. Apa-apa pertanyaan boleh kontak kami di Tri Garage Official. Tas.